Okay, Uzan nak tunjuk korang beg plastik sampah yang terbaik. Yang ni, yang 120 tu untuk 10 liter, yang ni 20 liter. Yang 10 liter dia agak tinggi sikit. Yang ni 10 liter tau guys. 10 liter pun lepas dengan tong sampah Uzan yang 15 liter. So cara pakai pun senang. Nanti kalau dah penuh tong sampah tu, korang ikat je macam tu. Okay guys. Okay, kalau tong sampah ni Uzan review sikit. Korang tengok dia fleksibel dan tahan lasak guys. Dalam dia macam tu. And then kalau beli dapat benda lah tu, yang apa, macam ring tu. Lepas tu dapat penutup dia. Tutup dia tempat push dia dekat logo tu. Okay, nak tekan pun senang. Tekan buka, dekat sikit. Okay. So cara nak letak plastik dia macam ni pula. Ambil plastik tadi, and then masuk dulu. Okay, letak yang warna hitam tu. Okay, masukkan celah-celah bedah tu, celah-celah tu masukkan. Terus je masuk. Nah, gitu. So lepas kita tutup jadi pastikan menghadap logo. Okay, dah siap, boleh buang sampah. Okay, kalau hampa berminat, apalagi beli di beg kuning. Selamat mencuba.